seorang testimonial yang mula belajar waktu usia dewasa, yang belajar dan Alhamdulillah Allah izinkan untuk boleh baca Al-Quran. Dan semangat keboleh baca tu berkobar-kobar sampai saya sanggup berhenti sebagai jurutera dan bersama dengan Nirul Nadi. Tak sabar-sabar nak berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan tentang apa kenikmatan, macam mana rasanya Allah izinkan baca Al-Quran walaupun masih lagi belajar. Ya, jadi ayo sama-sama kita berkongsi. Bukakan minda, sama-sama kita dengar. Mudah-mudahan yang paling penting tidak ada teknik yang terbaik sebenarnya. Sebab matlamat kami adalah boleh baca Al-Quran. Teknik yang terbaik adalah jika guru itu dan pelajar itu dan kaedah itu sesuai pada keadaannya. Dan ayo sama-sama kita belajar dengan satu kaedah yang dinamakan Nurul Nadi. Baik, sebelum kita pergi lebih jauh lagi, boleh tak kita berkongsi sebentar kenapa orang tak boleh baca Al-Quran? Kenapa orang susah sangat nak baca Al-Quran? Saya yakin depan-depannya ustaz yang pernah mengajar pada orang. Dan kenapa mereka susah sangat baca Al-Quran? Ini perkongsian saya. Salah satu sebab kenapa orang tak boleh baca Al-Quran, dan ada banyak sebab, tapi salah satu sebabnya adalah ini. Boleh tak lepas sikit dulu? Okey. Baik, dengar tak suara saya? Dengar kan? Jadi tak payah pakai speaker lah ya. Suara pun dah besar. Okey? Okey, saya tulis. Boleh nampak? Dengan okey, saya dan saya. Soalan saya, apa bezanya antara yang di atas dan di bawah? Ya, satu kita panggil Rumi. Di Malaysia panggil Rumi ustaz. Sama saya? Kalau korang sama, saya tegur saya ustaz ya. Yang di bawah kita panggil Jawi. Betul tak? Betul tak? Persoalan penting saya, okey, pernah tak semasa kita baca surat khabar atau kita baca Al-Quran, semasa kita nampak perkataan saya, otak kita mengeja saya? Adakah kita mengeja ataupun terus kita membaca saya tak kala saya melihat perkataan ini? Baca atau mengeja? Baca. Betul tak? Belum pernah lagi zoom kita bila nampak kita, mungkin di Indonesia panggil ni sa ya. Sa a s a y a. Mungkin s a sa y a ya. Saya. Pernah tak? Tak pernah. Tuan-tuan nampak, tuan-tuan terus sebut saya. Tapi tahulah tuan-tuan puan-puan, mereka yang tak boleh baca Al-Quran, semasa mereka mengeja atau membaca Al-Quran, otaknya mengeja. Ini bunyi apa ni? Ini panjangnya macam mana ni? Ini pendek ke, dengung ke, nak baca macam mana, nak berhenti macam mana? Otaknya banyak berfikir untuk setiap huruf semasa dibaca Al-Quran. Setuju tak? Setuju tak? Sebab ini berlaku pada saya. Ini hurufnya apa? Ni barisnya apa? Ni bunyinya macam mana? Ni dengungnya macam mana? Nak wakaf macam mana? Dan saya kena fikir perkara itu pada setiap huruf semasa saya baca Al-Quran. Sedangkan pernah tak kita mengeja masa kita baca surat khabar? Tak. Betul? Ayo, saya nak buktikan ramai-ramai. Saya nak buktikan ramai-ramai. Sebelum tu ayo kita baca kata-kata kekasih kita, iaitu Nabi Muhammad SAW, iaitu sebaik-baik kamu, sebaik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajar kepada orang lain. Okey? Doalah pada Allah biar kita termasuk dalam golongan, insya-Allah. Amin. Allahumma amin. Dan jom, saya minta tuan-tuan baca ramai-ramai. Okey, cuba baca. Sama-sama kita baca. Saya nak buktikan kita tak perlu mengeja semasa kita baca surat khabar. 1, 2, mula. Pesanan
baca sama-sama. Sama-sama. 1, 2, mula. Pesan untuk dah. Nanti saya cuba bacakan ya. P3, 5, 4 and 4N. 1 and 1. Betul tak? Tapi kenapa otak kita terus menafsirkan ini pesanan, sedangkan tulisannya bukan pesanan? Betul tak? Ini membuktikan bahawa sebenarnya otak kita terus membaca apa yang kita membaca. Tapi masalah yang berlaku, tuan-tuan dan puan, dalam Al-Quran kita mengeja. Setuju tak? Jawapan yang paling mudah para guru-guru Al-Quran untuk mengubahkan orang daripada mengeja kepada membaca, itulah jawapan yang terbaik untuk bantu mereka membaca Al-Quran. Jadi persoalan yang timbul, bagaimana saya nak ubah orang daripada mengeja Al-Quran kepada membaca Al-Quran? Macam mana nak buat? Macam mana saya nak ada satu huruf, huruf ba, baris atas. Bunyi dia ba. Ayo sama-sama ba. Ba. Tapi pada kami yang tak boleh baca, ba, baris atas, ba. Betul? Ni hurufnya ba ke, ta ke, ya ke? Otak saya mikir huruf apa ni gini. Tapi macam mana saya nak, bila saya nampak ni, saya nampak huruf ini, tak payah saya fikir, terus saya sebut ba. Macam mana caranya? Jawapan dia adalah melakukan satu proses pengajian, satu proses kaedah pengajaran yang banyak mengulang. Banyak mengulang. Tuan-tuan kenal tak KFC? Sekarang dipanggil apa? KFC dipanggil apa? Ya, gitulah. Okey, tuan-tuan kenal tak itu? Tapi kenapa dalam pada kita kenal KFC itu, dia tetap keluar surat khabar, tetap keluar TV. Kenapa? Dia tetap membelanjakan jutaan ringgit untuk keluar surat khabar dengan TV. Kenapa? Sebab pengulangan. Dah lama tak makan apa? Gitulah. Dah lama tak makan. Tiba-tiba keluar TV. Wah, nak pergilah bawa anak-anak. Betul tak? Point dia, isu dia, pengulangan yang kita lakukan berkali-kali akan menyebabkan kita ingat perkara itu tanpa kita sedar. Setuju tak dengan poin kedua saya ni? Jom, kita buat satu simulasi. Saya minta tuan-tuan buat tangan macam ni. Semua kena ikut saya. Okey, sekarang saya minta tuan-tuan sebut tikus. Nanti dulu. Biar Ustaz cerita dulu. Tikusnya kira sampai 10 kali boleh? Kayaknya gini, tikus. Jangan lanjut, tikus tak mau. Satu persatu, tikus, boleh? Orang Aceh boleh kah? Ayo sama-sama. 1, 2, mula. Tikus. Okey, letak tangan. Ni Ustaz mau tanya ni. Ular takut? Yes, ular takut? Tikus. Ular takut? Tikus. Ular takut? Jawab, ular takut? Yes, ular takut? Ular takut? Ular takut? Tidak, ular takut? Lain pula ni. Ular takut tikus ke tikus takut ular? Kenapa jawab tikus tadi? Ya, saya tanya balik. Faham tak soalan saya? Ni ular takut sama tikus ke tikus takut sama ular? Tapi kenapa tuan-tuan jawab tikus? Yes. Bukan nak kenakan tuan-tuan puan, tapi inilah hakikatnya. Pengulangan bila kita buat berkali-kali, kita akan ingat tanpa kita sedar. Setuju? Ni baju saya warna apa? Puan kau, baju saya warna apa? Mana lagi putih? Ni warna apa ini?
Okey, songkok ustaz ni warna apa? Ni lampunya warna apa? Okey. Sapi atau lembu ya. Minum apa? Susu ya? Saya dengar susur. Sekali lagi. Sapi minum apa? Oh, sudah tukar. Kenapa jawab susu? Sebab pengulangan putih berlaku. Isu yang Ustaz nak bawa hari ini, tuan-tuan dan puan, bukan nak kena, tapi macam mana kita berfikir. Sebab kalau kita buat satu proses pengulangan, dia akan menyebabkan kita ingat tanpa kita sedar. Lembu minum, ular takut. Jadi untuk anak itu proses pengulangan untuk bacaan ba. Betul tak? Ini yang guru-guru buat. Okey, kita ulang di belakang. Tapi anak-anak mengulang ke di belakang tu? Dia lebih mengulang ke di borak pada kawan dia. Betul tak? Nah, sekarang saya nak tahu baca ba. Tapi saya nak tahu ingat ba, jadi saya kena buat pengulangan ba. Betul tak? Ayo baca ba. Lagi. Nanti tanya ustaz, tak bila pula? Boleh tak ulang ba-ba macam tu? Boleh tak? Tapi kita setuju bila pengulangan menyebabkan dia ingat. Betul? Tapi baca ba, boring ustaz. Betul tak? Kalaulah ada satu teknik pengajian Al-Quran di mana dalam kelas itu proses pengulangan berlaku tanpa dia sedar, bagus tak teknik tu? Bagus tak? Ulas sekali lagi. Kalaulah ada satu teknik pengajian Al-Quran di mana dalam kelas itu berlaku pengulangan bacaan tanpa pelajar sedar, mereka sedang mengulang, bagus tak teknik tu? Itulah dia asas kepada teknik neurolearning. Ni baru mukadimah ni, baru nak bagi faham. Boleh? Boleh. Ulang sekali lagi. Asas pada teknik neuronadi adalah satu konsep pengajian di mana dalam kelas itu pelajar mengulang bacaan berkali-kali tanpa dia sedar. Sebab yang pentingnya proses pengulangan menjamin kekekalan bacaan dia, menyebabkan akhirnya mereka tak perlu mengeja dan lihat, terus membaca Al-Quran. Itulah dia mukadimah pada konsep neuronadi. Dan jom kita sama-sama. Okey, Ustaz terangkan sedikit pasal neuronadi. Ya, salah satunya adalah kita lebih kepada tumpuan 6 kemahiran asas membaca Al-Quran. Apa 6 itu nanti kita akan terangkan. Tapi yang paling penting, dalam neuronadi, kami hanya ada 2 buah buku sahaja. Coklat, buku asas membaca Al-Quran, dipanggil Tamhid Neuronadi. Dan buku hijau, buku tajwid neuronadi. Kalau kelas dewasa, ini akan berlaku selama 3 bulan. Susahnya. Macam boleh ke 3 bulan? Jom, nanti kita akan buat simulasi dan kita akan buktikan akhirnya adakah kita mengeja ataupun kita membaca Al-Quran. Baik, jom. Yang kedua, kita guna sistem SAS, struktur, analisis dan sintesis. Saya semasa dulu saya belajar benda ni. Struktur, analisis, sintesis. Dan yang terakhir, tuan-tuan dan puan-puan, teknik neuronadi ini menggunakan satu alat bantu mengajar yang dipanggil alat ketuk. Setiap pelajar, hatta kanak-kanak maupun dewasa yang muda 70 tahun sekalipun akan belajar menggunakan alat ketuk ini. Tapi tak cukup alat ketuk nak bagi pada malam ini. Jadi tuan-tuan akan dibenarkan mengguna pen atas meja tuan-tuan untuk kita ketuk sama-sama. Boleh ikut saya tak? Boleh ya? Okey, jom. Cuma untuk kanak-kanak atau dewasa, inilah dah ketuknya. Tetapi untuk yang mengajar teknik neuronadi,
Alat ketuknya gede. Sebab senang nak bantu. Astaghfirullahalazim. Senang nak bantu. Wow. Okey, sekarang latihan pertama sebelum kita mulakan. Tolong keluarkan kertas putih yang berada atas meja. Tolong lukiskan gambar alat ketuk ni. Boleh? Ustaz ambil ni dulu. Ginilah kayanya. Buat oblong ini. Oblong kan? Oblong ini dan 2 lubang. Lukis. Siapa yang paling lawa lukisannya, Ustaz Osman bagi hadiah. Ya. Subhanallah. Betul, tepat sekali. Ustaz Farhan tengok-tengok siapa lukisan paling lawa. Baik. Okey. Baik. So, saya teruskan dulu. 6 kemahiran asas bagi dalam Neuronadi adalah kita nak ajar mengenal huruf. Mengenal baris, tanwin, mad, sukun, iaitu bacaan mati kalau di tanah Malaysia, dan sabdu. Okey, kita rangkumkan yang dipanggil sebagai pelajaran merentasi co-curriculum. Dalam kelas kami, terus daripada subjek yang pertama, terus kita masuk asas, bacaan pendek, bacaan panjang dan bacaan tanwin, tetap walaupun pada kelas yang pertama. Okey? Dan inilah muka yang pertama. Kalau kita buka buku Tamhid Neuronadi ini, pada muka yang pertama adalah page ini. Halaman yang pertama. Halaman yang pertama. Terima kasih Ustaz. Maafkan saya ya, orang Malaysia. Okey? So inilah dia. Daripada sajadah, daripada struktur sajadah yang masuk sujud, kita analisiskan. Oh, dalam sajadah ada huruf sin, ada huruf jim, ada huruf dal. Dan huruf-huruf ini ada bacaan pendek, bacaan panjang dan bacaan tanwin. Dan kita analisiskan apakah bacaan pendek huruf sin, bacaan pendek huruf jim dan bacaan pendek huruf dal. Kat sini panggil apa? Sajadah, gitu. Lagi mudah ya. Okey? Dan setelah kita analisiskan, kita buat satu sintesis, kita bina satu ayat hanya daripada 3 huruf yang kita belajar tadi. Jadi jelas pada hari pertama atau pada sesi yang pertama, kita hanya belajar 3 huruf, tapi 3 huruf kita belajar merentasi co-curriculum daripada bacaan pendek, bacaan panjang dan bacaan tanwin. Mungkin Ustaz bagi satu untuk Ustaz Abdul Syukur untuk satu kopi. Baik, ini Ustaz tak nampak, Ustaz nampak. Adalah saya halang Ustaz. Okey, baik. Jom. Ayo, ini adalah simulasi bagaimana saya menganjurkan kelas pertama. Dalam kelas Neuronadi, pelajar hanya boleh sampai 100 pelajar dalam satu sesi. Sebab kaedah Neuronadi berpegang pada 3 syarat untuk dewasa. Kalau tuan-tuan nak belajar, tolong pegang pada 3 syarat ini. Syarat yang pertama untuk asas. Syarat yang pertama, baca ramai-ramai. Setuju tak? Setuju. Dia nak baca seorang-seorang. Baca ramai-ramai. Sebab di peringkat asas, orang baru nak belajar. Jadi kalau orang tu datang, ya pakcik baju belakang tolong baca, itu kelas terakhir dia tu. Minggu depan tak datang dah. Setuju tak? Ini yang berlaku. Ni baru nak datang semangat mau belajar ni, minta ustaz suruh baca. Ustaz ni macam tak tahu-tahu saya baru nak belajar, macam nak baca. Okey, jadi konsep kami baca ramai-ramai. Okey tak? Okey. Okey, cuba baca sa. 1, 2, mula. Sa. Gitu kelas dia. Alright. Yang kedua, syarat yang kedua, ustaz tak tanya soalan. Setuju tak? Ke nak saya tanya hukumnya apa ni? Ni tanya pakcik belakang tu ni hukumnya apa? Tahu dia jawab apa?
Ini hukum pancung Ustaz. Dah Ustaz tak tanya lagi dah. Jadi untuk peringkat asas kaedah neuronadi, kita tidak akan tanya soalan. Ustaz akan tanya, tapi Ustaz tak pergi sorang-sorang. Tu tudung hitam tu, yang kamu lah kamu tudung hitam tu. Ni apa? Takkan berlaku. Tidak akan berlaku dalam kelas asas. Dan kebiasaannya Ustaz tanya, Ustaz yang jawab. Boleh? Saya tanya, jangan jawab. Saya jawab balik. 1, baca ramai. 2, Ustaz tak tanya soalan. Nombor 3, tolong pegang betul-betul syarat ini. Salah, jangan mengaku. Ya sungguh Ustaz. Kejar lagi, siapa salah ketuk, diam saja. Siapa tu? Rasa kat belakang. Jangan mengaku. Sebab kami di neuronadi tahu ada golongan Ustaz yang tercicir ini. Memang mereka nak belajar mengaji, betul tak? Tapi dugaan ini menyebabkan mereka sukar nak belajar mengaji. Jadi kami di neuronadi buat satu platform untuk golongan ini datang belajar mengaji. Di center kami, contoh center saya di Taman Permata Kuala Lumpur, pelajar kami paling muda 73 tahun. Paling muda. Ya sungguh 73, 69. Yang tak kenal huruf, tuan-tuan puan, yang tak kenal huruf, selama ini hanya menghafal. Jadi golongan inilah guna sasaran kita. Sahabat-sahabat yang dah berumur tak boleh baca, inilah golongan yang kita akan bantu tuan-tuan puan untuk sama-sama belajar. Ingat, bukan teknik yang terbaik, tetapi mudah-mudahan sesuai bagi orang itu, menyebabkan itulah teknik yang terbaik. Okey? Tak sabar nak belajar ni, betul tak? Apa syarat dia? Baca ramai. Ustaz tak tanya, salah jangan. Sekarang cuba cakap pada kawan sebelah 3 syarat tu. 3 syarat belajar. Baca ramai-ramai. Tak tanya soalan, salah jangan mengaku. Saya bagi 1 minit, cerita balik pada kawan sebelah 3 syarat belajar mengaji sekarang. Okey, dah cukup masa tamat dah. Okey, sekarang Ustaz nak mulakan contoh kelas pertama. Ayo anak-anak sekalian, anak-anak muda sekalian, ikut saya. Saya sebut dulu. Sajadah. Ramai-ramai sebut. 1. Ustaz kira dulu. 1, 2, mula. Sajadah. 1, 2, mula. Sajadah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimain bidari mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi adada kulli darbin alf marrah. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa nafa wal ittifa wal ifadata wal istifada wal hath ala tamasuki bi kitabillahi was sunnati rasulih wa du'a ila huda wa dalalata ala al khair ibtighaha wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Amin Allahumma amin. Apa khabar sahabat-sahabat sekalian? Terima kasih pada yang berbahagia guru saya sebenarnya. Malu diberi ustaz, tapi itulah guru saya yang berbahagia, Ustaz Abdul Syukur, Ustaz, dan sahabat-sahabat daripada Aceh, Ustaz Farhan dan sahabat-sahabat sekalian. Saya berdiri sini bukan sebagai ustaz, yang ustaz ni depan diri korang ini, tapi saya berdiri lebih pada seorang testimonial yang mula belajar waktu usia dewasa, yang belajar dan Alhamdulillah Allah izinkan untuk boleh baca Al-Quran. Dan semangat keboleh baca tu berkobar-kobar
sampai saya sanggup berhenti sebagai jurutera dan bersama dengan Nirunadi. Tak sabar-sabar nak bergosing dengan tuan-tuan dan perempuan tentang apa kenikmatan, macam mana rasanya Allah izinkan baca Al-Quran walaupun masih lagi belajar. Ya, jadi ayo sama-sama kita berkongsi. Bukakan minda, sama-sama kita dengar. Mudah-mudahan yang paling penting, tidak ada teknik yang terbaik sebenarnya. Sebab matlamat kami adalah boleh baca Al-Quran. Teknik yang terbaik adalah jika guru itu dan pelajar itu dan kaedah itu sesuai pada keadaannya. Dan ayo sama-sama kita belajar dengan satu kaedah yang dinamakan Nirunadi. Baik, sebelum kita pergi lebih jauh lagi, boleh tak kita berkongsi sebentar kenapa orang tak boleh baca Al-Quran? Kenapa orang susah sangat nak baca Al-Quran? Saya yakin depan-depannya ustaz yang pernah mengajar pada orang. Dan kenapa mereka susah sangat baca Al-Quran? Ini perkongsian saya. Salah satu sebab kenapa orang tak boleh baca Al-Quran, dan ada banyak sebab, tapi salah satu sebabnya adalah ini. Boleh tak lepas sikit dulu? Okey, baik. Dengar tak suara saya? Dengar kan? Jadi tak payah pakai speaker lah ya. Suara pun dah besar. Okey? Okey, saya tulis. Boleh nampak? Dengan okey, saya dan saya. Soalan saya, apa bezanya antara yang di atas dan di bawah? Ya, satu kita panggil Rumi. Di Indonesia panggil Rumi ustaz. Sama saya? Kalau korang sama, saya tegur saya ustaz ya. Yang di bawah kita panggil Jawi. Betul tak? Betul tak? Persoalan penting saya. Okey? Pernah tak semasa kita baca surat khabar atau kita baca Al-Quran, semasa kita nampak perkataan saya, otak kita mengeja saya? Adakah kita mengeja ataupun terus kita membaca saya tak kala saya melihat perkataan ini? Baca atau mengeja? Baca. Betul tak? Belum pernah lagi zomo kita bila nampak kita, mungkin di Indonesia panggil ni sa ya. Sa a s a y a. Mungkin s a sa y a ya. Saya. Pernah tak? Tak pernah. Tuan-tuan nampak, tuan-tuan terus sebut saya. Tapi tahulah tuan-tuan puan-puan, mereka yang tak boleh baca Al-Quran, semasa mereka mengeja atau membaca Al-Quran, otaknya mengeja. Ini bunyi apa ni? Ini panjangnya macam mana ni? Ini pendek ke, dengung ke, nak baca macam mana, nak berhenti macam mana? Otaknya banyak berfikir untuk setiap huruf semasa dibaca Al-Quran. Setuju tak? Setuju tak? Sebab ini berlaku pada saya. Ini hurufnya apa? Ini barisnya apa? Ini bunyinya macam mana? Ni dengungnya macam mana, nak wakaf macam mana. Dan saya kena fikir perkara itu pada setiap huruf semasa saya baca Al-Quran. Sedangkan pernah tak kita mengeja masa kita baca surat khabar? Tak. Betul? Ayo, saya nak buktikan ramai-ramai. Saya nak buktikan ramai-ramai. Sebelum tu ayo kita baca kata-kata kekasih kita, iaitu Nabi Muhammad SAW, iaitu sebaik-baik kamu, mereka adalah kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajar kepada orang lain. Okey? Doalah pada Allah biar kita termasuk dalam golongan, insya-Allah. Amin. Allahumma amin. Dan jom, saya minta tuan-tuan baca ramai-ramai. Okey, cuba baca. Sama-sama kita baca. Saya nak buktikan kita tak perlu mengeja semasa kita baca surat khabar. 1, 2, mula. Pesanan. Betul? Ayo kita baca sama-sama. Sama-sama. 1, 2, mula. Pesan untuk
Saya cuba bacakan ya. P354N1N. 1N1. Betul tak? Tapi kenapa otak kita terus menafsirkan ini pesanan, sedangkan tulisannya bukan pesanan? Betul tak? Ini membuktikan bahawa sebenarnya otak kita terus membaca apa yang kita membaca. Tapi masalah yang berlaku, tuan-tuan dan puan, dalam Al-Quran kita mengeja. Setuju tak? Jawapan yang paling mudah para guru-guru Al-Quran untuk mengubahkan orang daripada mengeja kepada membaca, itulah jawapan yang terbaik untuk bantu mereka membaca Al-Quran. Jadi persoalan yang timbul, bagaimana saya nak ubah orang daripada mengeja Al-Quran kepada membaca Al-Quran? Macam mana nak buat? Macam mana saya nak ada satu huruf, huruf ba, baris atas. Bunyi dia ba. Ayo sama-sama ba. Ba. Tapi pada kami yang tak boleh baca, ba, baris atas, ba. Betul? Ni hurufnya ba ke, ta ke, ya ke? Otak saya mikir huruf apa ni gini. Tapi macam mana saya nak, bila saya nampak ni, saya nampak huruf ini, tak payah saya fikir, terus saya sebut ba. Macam mana caranya? Jawapan dia adalah melakukan satu proses pengajian, satu proses kaedah pengajaran yang banyak mengulang. Banyak mengulang. Tuan-tuan kenal tak KFC? Sekarang panggil apa? KFC dipanggil apa? Ya, gitulah. Okey, tuan-tuan kenal tak itu? Tapi kenapa dalam pada kita kenal KFC itu, dia tetap keluar surat khabar, tetap keluar TV. Kenapa? Dia tetap membelanjakan jutaan ringgit untuk keluar surat khabar dengan TV. Kenapa? Sebab pengulangan. Dah lama tak makan apa? Gitulah. Dah lama tak makan. Tiba-tiba keluar TV. Wah, nak pergilah bawa anak-anak. Betul tak? Point dia, isu dia, pengulangan yang kita lakukan berkali-kali akan menyebabkan kita ingat perkara itu tanpa kita sedar. Setuju tak dengan poin kedua saya ni? Jom, kita buat satu simulasi. Saya minta tuan-tuan buat tangan macam ni. Semua kena ikut saya. Okey, sekarang saya minta tuan-tuan sebut tikus. Nanti dulu. Biar Ustaz cerita dulu. Tikusnya kira sampai 10 kali boleh? Kayaknya gini, tikus. Jangan laju, tikus, tak mau. Satu persatu, tikus, boleh? Orang Aceh bolehkah? Ayo sama-sama. 1, 2, mula. Tikus. Okey, letak tangan. Ni Ustaz mau tanya ni. Ular takut? Yes, ular takut? Tikus. Ular takut? Tikus. Ular takut? Jawab, ular takut? Yes, ular takut? Ular takut? Ular takut? Tidak. Ular takut? Lain pula ni. Ular takut tikus ke tikus takut ular? Kenapa jawab tikus tadi? Ya, saya tanya balik. Faham tak soalan saya? Ni ular takut sama tikus ke tikus takut sama ular? Tapi kenapa tuan-tuan jawab tikus? Yes. Bukan nak kenakan tuan-tuan puan, tapi inilah hakikatnya. Pengulangan bila kita buat berkali-kali, kita akan ingat tanpa kita sedar. Setuju? Ni baju saya warna apa? Puan kau, baju saya warna apa? Mana lagi putih? Ni warna apa ini? Putih. Songkok ustaz ni warna apa? Ni lampunya warna apa? Okey. Sapi atau lembu ya. Minum apa? Susu ya? Saya dengar susur. Sekali lagi. Sapi minum apa? Oh, sudah tukar. Kenapa jawab susu? Sebab pengulangan putih berlaku.
Isu yang Ustaz nak bawa hari ini, tuan-tuan dan puan, bukan nak kena, tapi macam mana kita berfikir. Sebab kalau kita buat satu proses pengulangan, dia akan menyebabkan kita ingat tanpa kita sedar. Lembu minum, ular takut. Jadi untuk anak itu apabila mula baris kedua, 1, 2, mula. 1, 2, mula. Sekarang saya nak baris pertama campur baris kedua. 1, 2, mula. Sekarang atas bawah, atas bawah, atas bawah, atas bawah. 1, 2, mula. Bawah atas, bawah atas, bawah atas, bawah atas. 1, 2, mula. Nah, turun bawah, belok kanan, naik atas, belok bawah. Satu, dua, mula. Satu rot, satu ketukan. 1, 2, mula. Ustaz tanya, yang ni kita mengeja ke kita sudah membaca? Sudah membaca. Sudah membaca. Kenapa? Sebab pengulangan berlaku berkali-kali tanpa kita sedari. Itulah dia asas pada teknik neuro. Boleh saya lanjutkan sedikit? Kan nak balik dah? Belum lagi ya? Okey, cabaran. Okey, kita bagi bahagian kedua, iaitu kita analisiskan setiap huruf. Kalau dalam kelas ini adalah bacaan bersambung, tapi kaedah dalam kelas nanti kita akan pecahkan kayak gini. Okey, cuma Ustaz lanjutkan terus. Kita nak ambil masa. Ayo kita baca sa, si, su. Sebut dulu. 1, 2, mula. Sa, si, su. 1, 2, mula. Sa, si, su. Dalam sa, si, su ada berapa huruf? 3. Ada berapa bunyi? 3. Ada berapa hak ketukan? 3. Ayo kita baca dengan 3 hak ketukan. Sa, si, su. Ketuk 1, 2, mula. Sa, si, su. Laju ke laju? Slowkan sikit ya. 1, 2, mula. Sa, si, su. Mantap. 1, 2, mula. Sa, si, su. Jadi kita pergi bahagian yang kedua, iaitu bahagian bacaan panjang ataupun bacaan mad. Bacaan panjang yang pertama bunyi dia macam mana? Sa. Ayo Rahman sebut. Sa. 1, 2, mula. Sa. 1, 2, mula. Sa. Ada berapa rakaat? 2. Panjang 2? 2 harakat. Ke baru faham tak? Okey, baik. Untuk pelajar umur 4 tahun ataupun umur 70 tahun, kita nak terang ini mad asli ini. Ini kalau ada alif sebelum ni mad atas, dia baca 2 harakat, dia faham tak? Dia tak faham apa tu mad. Orang ke apa tu? Nah, dalam Al-Baghdadi, sa ini ada berapa huruf? 2. Berapa hak ketukan? 2. Baca terus 2 hak ketukan. Sa. Automatik dia akan baca dengan 2 rakaat, 2 hak. Ustaz buat dulu. Saya buat dulu sa 2 ketukan. Sa. Cuba ramai-ramai. 1, 2, mula. Sa. 1, 2, mula. Sa. Nampak tak? Automatik dengan ketukan, walaupun dengan memberi hak pada huruf, untuk asas bacaan mad, dia akan baca dengan kadar 2 harakat. Nah, sekarang saya nak baca sa, si, su, sa. Berapa ketukan?
Dengar betul-betul. Sa, si, su, sa. Macam tak setuju je. Cuba buat, Ustaz dah dengar. 5 ketukan. Sa, si, su, sa. Sebut dulu. 1, 2, mula. Sa, si, su, sa. Okey, ala ketuk ya. Dengan ketukan Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, mula. Sa, si, su, sa. Yang mana tu? Yang belah mana tu? Sekali lagi. Mungkin yang belah sana tu ya. Baik. 1, 2, mula. Sa, si, su, sa. Yang tu letak kayu kan? Letak kan? Dia lepas ketuk dia letak. Dia bukan mengetuk ya. Tuan-tuan kena faham tu. Okey? Ayo panjang kedua bunyi macam mana? Berapa ketukan? Ayo 2 ketukan si. Saya buat dulu. Si. 1, 2, mula. Si. 1, 2, mula. Si. Kita gabungkan. Sa, si, su, sa, si. Berapa ketukan? 7. Masya Allah. Anak-anak pun seronok belah. Ya. Ni depan mata kan? Ya, boleh Ustaz buat dulu? Boleh. Ya, silakan Ustaz, silakan. Ya, silakan. Sa, si, su, sa, si. Boleh? Okey, coba. 1, 2, mula. Sa, si, su, sa, si. Hai. Belum belajar lagi, Pak. Sekali lagi. Sekali lagi. Yang depan ya. Yang belakang bagus. Yang tengah-tengah lagi bagus. 1, 2, mula. Sa, si, su, sa, si. Yang di belakang tadi. Ni peluh ni. Okey. Okey. Alright. Okey, sekarang yang ketiga bunyi macam mana? Su. Dalam kelas Ustaz akan terang satu persatu. Cuma ni sebagai contoh, Ustaz tak boleh buat macam tu, jadi makan masa. Boleh faham ya? Dalam kelas kaedahnya beza. Tuan-tuan, kita akan ada satu sesi coaching. Dan kita akan ajar macam mana tuan-tuan nak mengajar gunakan metod ini. Nak ke tak nak? Nak. InsyaAllah kita akan belajar. Doakan dipermudahkan ya. Cuma ini Ustaz nak tunjukkan dulu. Ayo su berapa huruf? 2. Berapa hak ketukan? 2. Ayo su Ustaz buat dulu. Su. 1, 2, mula. Su. 1, 2, mula. Su. Nah, kita gabungkan daripada bacaan pendek pertama sampai panjang yang ketiga. Berapa ketukan semua sekali? 9. Boleh saya buat dulu? Ya, silakan Ustaz. Baik. Sa, si, su, sa, si, su. Boleh? Macam tak setuju je semua. Coba. 1, 2, mula. Sa, si, su, sa, si, su. Sekarang Ustaz nak buat pertandingan. Okey? Setiap 2 baris 1 kumpulan. Ini 1 kumpulan. Boleh? Yang ini 1 kumpulan. Boleh? Yang belakang handsome tu 1 kumpulan. Boleh? Yang ini 1 kumpulan. Yang ini 1 kumpulan. Yang belakang 1 kumpulan. Boleh? Kumpulan 1, Ustaz tak apa rasa ya. Kumpulan Ustaz jadi juri Ustaz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boleh? Sekarang Ustaz nak tengok kumpulan mana buat persembahan yang terbaik dan ketukan yang sama. Boleh? Untuk bacaan ini. Dengar betul-betul bacaan Ustaz dan tuan-tuan buat. Dengar betul-betul. Dengar betul-betul. Su, si, sa,
bagi 5 minit dalam kumpulan masing-masing. Training, lepas ni ketua akan kira dan kumpulan akan ketuk sama-sama. Ustaz akan bagi markah pemenang pada hari ini 5 minit dari sekarang. Silakan. Pusing belakang, pusing belakang, pusing belakang, pusing belakang. Pandang belakang, pandang belakang. Yang mengetuk seragam dan perlahan-lahan yang dipilih oleh Ustaz Abdul Syukur kita akan diberi hadiah RM300,000. 1 minit dari sekarang. Cepat, cepat, cepat. Masanya dimohon Ustaz untuk melihat juga yang terbaik Ustaz ya. Saya nak dengar persembahan dari kumpulan 6. 3. Ya, kemudian kumpulan 6. Ya Ustaz bantu. 3. Ya, silakan kumpulan 5. 300,000 Pak. Kumpulan 4, silakan. Ibda. Kumpulan Harapan Negara ni. Kumpulan 2 ni. Silakan kumpulan 2. Okey, 1, 2, 3. Susisa. Oh, bergetar tu botol lainnya tu. Okey, last. Kumpulan pencabar kepada kumpulan lain. Kumpulan 1 silakan. 1, 2, mula. Yeah. Oh itu. Iya. Saya dulu sudah datang sudah dibulakan ini kelompok 3 tapi yang mana orangnya? Jadi diminta kepada 3 wakil untuk Baik. Siapa yang mewakili kelompok 3? Ini hadiah dari Tuan Guru Khairul Arifin. Kami yang menjalankannya. Ya, ini kan luar biasa ilmu yang baik. Baik, Tuan. Apa yang saya cuba lakukan, walaupun tuan-tuan rasa gembira, tapi pada kacamata saya, tuan-tuan sedang agak-agaklah daripada awal kelas tadi sampai sejam kita bersama. Rasa tak 1 jam?
Dan tuan-tuan saya tanya, berapa kali ulang sah? Satu kajian yang kami buat, 15 minit yang pertama dicatat juga oleh Ustaz Osman dan Syahadan. Ustaz Syahadan mencatat. Ustaz Syahadan, hari itu kita buat 15 minit pertama, kajian mendapati sebutan sah saja 800 kali. Sekarang sebut sah 800 kali? Tak sanggup, Ustaz. Tapi kaedah ini kita ketuk, sedar tak sedar, kita ulang sah sebanyak 800 kali. Malu tak belajar? Tak malu. Padahal itulah dia sedikit sebanyak konsep neuronadi. Okey tak kelas dia? Dan sebelum saya tutup, kita bukan saja ada untuk bacaan Ustaz, tapi kita ada untuk hafalan. Dan kita bukan nak hafal satu Al-Quran. Cukup sekadar boleh hafal surah-surah tertentu. Dan hafalan yang kita buat Ustaz, bukan hanya dia boleh menghafal, tetapi dia boleh sebut bacaan pada nombor ayat itu. Sekarang saya minta Al-Fatihah ayat 3. Sekarang. Baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Pelajar yang menghafal tahfiz neuronadi, dia tidak perlu baca daripada 1, dia terus baca ayat 3. Okey, Ustaz nak buat sikit contoh. Saya pun baru belajar Ustaz. Saya masih belajar hafalan surah Al-Mulk ayat 1 sampai ayat 10. Okey, dan saya akan bacakan Al-Mulk daripada ayat 10 sampai ayat 1. Agak-agak boleh tak? Ya, saya cuba ya, kalau saya tolong ajar saya ya. Ayat 10. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. 9. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzala Allahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. 8. Takadu tamayyazu minal ghayr kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. Solusi nafas lagi minta maaf ya. Boleh Ustaz? Baca 10 sampai 1. Nah sekarang bagi saya mana-mana 4 nombor. Nombor play kita. Mana nampak nombor? 1 sampai 10. Cepat. 7 seorang. 7 lagi. 4 nombor terus. 7, 9, 5, 2. Okey? Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من
شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Dia boleh baca sampai ayat berapa? Ada satu pelajar autism, Ustaz, dan dia menghafal surah Al-Kahfi. Dan sebutlah ayat berapa, dia baca ayat itu, tuan-tuan. Dan itulah kaedah neuronadi tahfiz yang saya takkan terangkan pada malam ini. Tunggu. Dah pukul berapa ni? InsyaAllah kita akan terangkan. Cuba saya nak terangkan. So saya harap dengan penerangan yang ringkas, agak 1 jam lebih ini, memberi input dan memberi penerangan tentang satu teknik yang dipanggil neuronadi. Saya harap kalau saya terkasar bahasa, saya mohon maaf. Dan ayo sama-sama kita perjuangkan Al-Quran. Saya suka satu kata-kata ini, Ustaz. Allah memilih orang untuk diberikan hidayah. Allah memilih orang untuk diberikan taufik. Tapi kita mohon pada Allah agar dijadikan kita sebagai asbab untuk hidayah itu sampai kepada mereka. Gunalah jasad kita, gunalah kalam kita, gunalah nyawa kita, gunalah harta kita agar jauh sama-sama kita sebarkan Al-Quran. Walau apa teknik sekalipun, tak kisah. Tapi matlamatnya, jom sama-sama kita ajak sahabat-sahabat kita untuk membaca Al-Quran. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.